Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Go Click Pictures. Video sebelum ni kita dah cerita tentang Prodor Myvi daripada awal launching 2005 sampailah ke sekarang lah. Macam mana kita nak beli kereta second hand daripada tahun pengeluaran, generasi yang mana, variant apa, facelift ataupun tidak. Itu kita cerita dekat video yang lepas. Tapi, tahukah anda bahawa Prodor Bezza sebenarnya dah memintas Prodor Myvi sejak tahun 2023. Prodor Azia pernah memintas top selling car pada tahun 2016-2017. Namun selepas Myvi generasi ketiga dilancarkan pada tahun 2017-2018, so jualan top selling car kembali kepada Myvi sampailah kepada tahun 2023. 2023, Prodor Bezza adalah top selling car dekat Malaysia. So, Bezza ni memang sangat synonim sebagai Grab car. Bezza juga satu-satunya kereta yang untuk kegunaan keluarga. Dialah bawa Grab, dialah ulang alik tempat kerja, dan dia jugalah untuk keluarga balik kampung, terutamanya masa raya lah. So, kenapa kereta ni sangat multi-purpose, sangat praktikal? Yang pertama, dia jimat minyak, dia murah, dia mudah nak jaga, dia punya boot memang besar, dan juga yang paling penting sebenarnya, resale value dia tinggi. So, disebabkan itu dalam video ni kita akan ceritakan semua tahun pengeluaran Bezza, semua variant yang pernah dijual, facelift tahun bila, harga pasaran semasa, kelebihan, kelemahan tiap-tiap model ni lah. So, tak banyak pun. Bezza ni punya launching tak banyak pun macam kereta Myvi sebelum ni sampai 3 generasi. Sejarahnya dulu kan Prodor memang famous dengan hatchback, Kancil, Kelisa, Viva, Myvi, Azia. So, Bezza ni special untuk Prodor sebab Bezza adalah sedan pertama yang dibangunkan sendiri oleh Prodor. Dalam line up Prodor juga, ini memang first time Prodor ada kereta yang ada boot belakang. Sebab Myvi, Azia memang dia hatchback, dia tak ada boot belakang yang besar. Bezza ni macam dia faham betul lah apa yang orang Malaysia nak. Boot besar, kereta yang sesuai untuk keluarga dan jimat minyak. Walaupun desain kereta ni bagi saya tak begitu menarik, terutamanya dekat boot belakang, tapi dia tetap menjadi pilihan orang Malaysia. Tahun 2016, masa dia launching, jualan dia terus meningkat daripada tahun ke tahun. Bayangkan, selepas 7 tahun, umur dia dah 7 tahun, kereta ni berjaya dapat top selling car. Untuk tahun 2016, ada 5 variant, iaitu macam Myvi juga, dia ada manual, dia ada automatic transmission. So, yang pertama, dia ada standard G, manual dan juga auto. Kemudian, dia ada premium, manual dan juga auto. Kemudian dia ada advance. Paling jimat minyak mestilah enjin 1.0. Tapi kalau nak lagi yakin dekat highway, saya rasa kita kena terus cari enjin 1.3 dekat pasaran second hand. Kita tengok satu-satu mendalam sikit berkaitan dengan variant Bezza untuk tahun 2016. So, Bezza yang pertama adalah 1.0 standard G, manual ada, auto pun ada. So, kereta ni paling basic lah, paling asas. Dia sesuai, kalau anda peminat kereta manual, ini mungkin kereta yang sesuai lah. Dia juga sesuai sebagai kenderaan pertama untuk orang yang baru mula start kerja. Dia untuk Grab, sesuai lah kereta ni sebab dia memang jimat. Yang kedua adalah Premium X 1.3. Yang ni saya rasa ni pilihan yang baik sebab features nampak lebih lengkap lah. Sebagai sebuah kereta keluarga, dia tak rasa terlalu asas macam variant G. Rim pun cantik, audio system, head unit dah ada, USB, Bluetooth, charging port dia ada, keyless entry, push start button, boot release dekat bonnet, dan juga front fog lamp dan juga front parking sensor. Kalau nak variant yang lebih tinggi, kita ada Bezza 1.3 Advance yang mana features dia macam premium juga, tapi dia tambah dengan safety features yang canggih. Apa dia yang canggih? Dia leather seat, dia leather steering dengan button-button dekat steering tu, side skirt, vehicle stability control, VSC, traction control, hill assist start, dengan navigation system dekat head unit dia. ASA ataupun Advanced Safety Assist yang ada pada Bezza 2016 ni jarang-jarang kita jumpa dekat kereta lain pada tahun 2016. Apatah lagi dengan julat harga dia 50,000 dan mungkin
bawah daripada 50,000. Harga pasaran kalau nak murah memang kita ambil Beza yang paling lama lah, 2016 ataupun 2017. Walaupun 10 tahun usia dia, jangan ingat murah sangat. Beza susah sangat nak jumpa harga bawah 20,000. Dia sama ada 21 ataupun 25,000 untuk yang paling tua lah, tahun 2016, 2017. Kita cerita pasal Beza punya facelift pada tahun 2020. So, lebih tepat pada awal 2020, sebelum kita semua kena lockdown COVID. Masa tu produk Beza facelift dilancarkan. Yang ini sebenarnya Beza yang paling banyak kita nampak dekat jalan lah. Yang pertama sebab dia tak terlalu tua daripada yang sebelumnya, dan design dia pun lagi cantik daripada yang sebelumnya dengan mata sepet dia tu. Bumper baru, grill baru, dan kita nampak dia lebih agresif lah, lebih sporty. Tapi bahagian dalam, pada saya penampilan dia tak banyak beza. Dia beza tapi tak banyak beza pun. Beza tu memang maksudnya beza. Kenapa double Z? Sebab 22 tahun Pro 2 dalam pasaran. 1994 kancil, 22 tahun kemudian Beza kereta pertama Pro 2 lah. Kereta pertama yang dibangunkan sendiri oleh Pro 2. 22 tahun selepas 1994. Okey, Beza facelift tahun 2020 dia dapat ASA, Advanced Safety Assist 2.0. Tambahan dia pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert dan juga pedal misoperation control. So kita tak ada tertekan minyak masa driving lah. So macam saya cakap tadi, benda ni memang hype lah. Safety features yang banyak ni pada kereta yang harga dia cuma RM50,000 pada tahun 2020. Harga pasaran untuk produk Beza facelift tahun 2020 kita cuma boleh dapat pada harga RM30,000 ke RM35,000. Kalau lebih baru sikit 2021 RM33,000, RM35,000, kemudian 22 RM35,000 sampai RM40,000 pun harga dia masih ada. Tinggi. Kalau ada bajet dan sanggup tunggu 4 bulan, saya rasa saya cadangkan anda untuk beli kereta baru sebab harga tak jauh beza dan yalah kita dapat kereta baru. So kenapa second hand ni tetap tinggi? Second hand produk Beza tetap tinggi sebab permintaan dia tinggi. Ramai yang suka Beza sebab apa? Okey, kita cerita satu-satu. Yang pertama sebab sangat jimat minyak. Pro 2 claim produk Beza boleh capai 22 km per liter. Sedangkan banyak kereta lain lebih kurang 16-17 km per liter saja. Yang kedua, boot besar. Orang Malaysia memang suka boot besar sebab dia nak bawa macam-macam oven, rice cooker, luggage, peti ais semua dalam boot kereta bila kita nak balik raya tu. Dia punya besar tu, dia memang paling besar dalam segmen A daripada Proton Saga dan sebagainya. Even untuk kereta segmen B pun macam Proton S70. Produk Beza lagi besar. Yang ketiga, cost service murah. Bila Pro 2, bila Proton lah sama jugalah. Dia basically cost service dia murah, minyak hitam, brake pad, absorber, semua ni boleh dapat dekat market dengan senang dan harganya pun memang murah. Dan saya rasa poin yang keempat ni lah yang paling penting. Untuk seseorang tu ambil keputusan untuk beli kereta, dia nak tahu resale value kereta tu. Dia nak pakai 5 tahun, lepas 5 tahun dia nak jual. So resale value kereta Pro 2, terutamanya Pro 2 Beza memang tinggi. Beli hari ni, 5 tahun akan datang, kalau kita nak jual tu, kita boleh jual tanpa ada kos kerugian. Contoh kalau loan bank tu tinggi lagi lepas 5 tahun, Beza ni masih boleh dijual pada harga loan. Kita tak perlu top up pun untuk nak settle loan. Walau macam mana pun saya sendiri kurang berminat dengan Pro 2 Beza. Yang pertama sekali, saya tak suka produk Beza ni sebab feel pemanduan dia lah. Dia bunyi dalam kabin dia memang bising sikit. Tambah kalau kita drive lebih kurang 100-110 km per hour dekat highway, bunyi menderu angin tu memang kita dapat dengar daripada pintu, daripada tayar, daripada underbody memang kita dengar je. Yang kedua, kualiti kabin dia kita rasa murah. Kita rasa plastik dia tu memang saya tak apa suka sangat lah. Yang ketiga, bentuk luar. Yang ini saya rasa ramai yang setuju. Sebab bonet belakang Beza ni memang nampak pelik. Dia tonggek sikit. Tapi saya rasa ramai yang abaikan look of Beza. Asalkan kereta ni praktikal dan juga jimat minyak, tetap orang beli. Okey, Beza yang mana paling berbaloi?
kita tanya bajet kita. Kalau bajet kita 22,000, kita mungkin boleh cari Beza 1.3 Premium tahun 2016. Lama sikit. Kalau nak baru tapi kita nak Beza yang sebelum facelift, kita kena ada bajet lebih kurang 27,000. Kalau kita nak yang facelift, yang awal-awal facelift tu, harganya dijual sekitar 33 ke 35,000. Dan kalau kita nak Beza second hand, tapi tahun pengeluarannya tak terlalu tua, kita carilah Beza Advance tahun 2020 yang harganya mungkin mencecah RM40,000. Sama macam baru lebih kurang. So pilihan saya kalau nak beli Beza second hand, saya rasa kita ambil yang tengah-tengah lah. Harga RM30,000 mungkin kita boleh cari Beza 1.3 Advance tahun 2018. Saya rasa itu paling berbaloi lah untuk saya. Jadi kalau anda survey Beza, boleh komen dekat bawah. Nyatakan bajet, kita boleh sembang. Jangan lupa share, like, subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.